Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nura Insyirah, wartawan anda pada hari ini. Suasana penuh kemeriahan dan rasa sayu menyelubungi warga SMK Bandar Baru Sintok sempena majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri dan majlis perpisahan Puan Nurizan pada hari ini. Majlis pada hari ini 9 hari bulan 4 2025 bukan sahaja medan mengeratkan silaturahim, tetapi juga penghargaan dan ucapan terima kasih terhadap Cikgu Nurizan atas jasa dan sumbangan beliau kepada SMK Bandar Baru Sintok. Baiklah, bersama saya Izrian yang merupakan salah seorang guru di SMK Bandar Baru Sintok ini. Apa khabar, Sir? Alhamdulillah, Sir. Baiklah, Sir. Daripada apa yang saya dapat tahu, Sir mempunyai persahabatan yang sangat erat dengan Puan Nurizan. Jadi bolehkah Sir berkongsi sedikit kenangan manis bersama Puan Nurizan yang Sir akan ingat? Okey, kalau nak diikutkan banyak kenangan manis, tapi salah satu yang paling diingati semasa pertandingan choral speaking tahun 2024 di SMK Hosbal. So Cikgu Nurizan banyak membantu dari segi penyediaan pakaian serta memberi pelepasan untuk latihan, dan juga pada hari pertandingan Cikgu Nurizan ada di SMK Hosbal dari permulaan pertandingan sampailah habis pertandingan. So menunjukkan Cikgu Nurizan seorang yang sangat berdedikasi lah. So memang sukar untuk jumpa lagi cikgu yang penuh dengan komitmen seperti Cikgu Nurizan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Baiklah, bersama saya Cikgu Hazwan yang merupakan salah seorang guru di SMK Bandar Baru Sintok ini. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, khabar baik, sihat. Baiklah, Cikgu. Pada pendapat Cikgu, bagaimana sambutan ini dapat mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini SMK Bandar Baru Sintok melaksanakan Hari Raya, sambutan Hari Raya peringkat sekolah, dan juga kita menyambut kita meraihkan seorang guru kita, iaitu PK Co-Curriculum Cikgu Nurizan, di mana beliau akan meninggalkan sekolah ini dan mendapat peluang menjadi PK Co di sekolah yang baru. Untuk itu, sekali dengan sambutan Hari Raya, sebenarnya pada hari ini kita menyambut hari perpisahan, meraihkan hari perpisahan sempena jasa-jasa yang dia pernah tabuhkan di sekolah ini semenjak dia mula bertugas di sekolah ini, kira-kira 20 tahun yang dulu. Okey, bagaimana hari sambutan ini dapat mengeratkan perpaduan antara guru dengan murid? Ialah kita, kalau anda dapat melihat di mana suasana pada hari ini, murid-murid berpakaian baju kurung, baju Melayu, termasuklah guru-guru dengan berpakaian sempena Hari Raya ini, sebenarnya kita dapat mengeratkan, kita mengenali lebih dalam tentang sesuatu hari perayaan bagi sesuatu kaum tu. Kalau dekat sekolah ini majoriti adalah masyarakat yang beragama Islam dan bangsa Melayu, tapi kita juga ada rakan-rakan yang berbangsa daripada Siam, bangsa Siam, bangsa India. Jadi mereka juga orang panggil apa, cuba untuk memakai baju Melayu dan mengenali kita punya adat resam budaya Melayu. Jadi itu sebenarnya yang mengeratkan perpaduan di antara guru dan juga murid. Dan paling penting sekali, nanti kita akan buat jamuan di mana setiap kelas akan mengadakan jamuan raya, dan kita jemput setiap kelas akan jemput guru-guru mereka makan bersama-sama, dan juga kelas-kelas lain akan menjemput rakan-rakannya daripada pelbagai kelas untuk makan lemak, makan ketupat. Itu sebenarnya poin yang paling penting yang dapat mengeratkan perpaduan. Itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih Cikgu atas kerjasama yang diberikan. Baiklah, bersama saya dua orang pelajar daripada SMK Bandar Baru Sintok, iaitu saudara Ahmad dan saudara Alif. Baiklah, apa khabar saudara? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Baiklah saudara Ahmad, berkenaan dengan majlis perpisahan Puan Nurizan sebentar tadi, jika diberi peluang, apa yang saudara Ahmad ingin sampaikan kepada Puan Nurizan sebelum dia berpindah? Kepada Cikgu Nurizan, semoga Cikgu Nurizan terus maju jaya pada hari-hari yang akan datang, dan terus mengekalkan momentum semangat pada sekolah baru. Dan semoga Cikgu Nurizan dirahmati Allah dan dikurniakan kesihatan yang baik sehingga akhir hayat.
Baiklah, terima kasih. Kita teruskan lagi dengan saudara Alif. Baiklah, berkenaan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari ini, apakah makanan atau juadah dan suasana yang dinantikan dalam sambutan seperti ini? Okey, berkenaan dengan sambutan Hari Raya yang akan diadakan hari ini, juadah yang saya nantikan ialah makanan yang dikatakan evergreen lah. Jarang-jarang dijumpai pada musim-musim tertentu saja. Dan juga suasana, Alhamdulillah, saya harapkan hari ini berjalan dengan lancar, baik-baik, positif saja. Baiklah, itu sahaja daripada saudara Amar dan saudara Alif. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Baiklah, bersama saya Puan Norizan yang merupakan salah seorang PK Co-Curriculum di SMK Bandar Baru Sintu. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik, sihat. Baiklah Puan, apakah kata-kata terakhir dan ucapan Puan kepada warga SMK Bandar Baru Sintu sebelum Puan pindah ke SMK Tengku Bendahara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajar-pelajar SMK Bandar Baru Sintu, saya doakan kamu cemerlang dunia dan akhirat, dan untuk diri kamu sebagai pelajar kena tetap terus berusaha untuk dapat yang terbaik. 3 bidang yang saya selalu tekankan iaitu akademik, siasah diri dan co-curriculum. InsyaAllah jika kamu tetap dengan ketiga-tiga bidang tu kamu jaga, kamu akan, apabila kamu tamat persekolahan, kamu akan jadi pelajar yang seimbang dari banyak segi. Dan untuk kawan-kawan guru, semoga terus maju jaya dan terus excellent dengan kerja buat masing-masing, dan semoga SMK Bandar Baru Sintu terus gemilang. Terima kasih. Baiklah, itu sahaja daripada Puan Norizan. Semoga Puan Norizan lebih cemerlang di tempat baharu nanti. Terima kasih Puan atas kerjasama yang diberikan. Majlis yang penuh kemesraan dan emosi ini pastinya meninggalkan banyak kenangan manis kepada yang hadir. Tahniah Puan Norizan atas kenaikan pangkat. Semoga terus cemerlang dan berjaya di SMK Tengku Bendahara. Sekian sahaja daripada saya, Nurah Insyirah. Wartawan anda dari TVPSS Al-Falah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan jumpa lagi.